Bagi tahu sikit kenapa kena balik. Kena balik sebab allergic. Tadi kenapa allergic mula-mula tadi? Kena sengat. Okey. Tak serangga. Nombor 2 kuntuk. Okey lah kan? Ya. Itu je boleh. Mula-mula yang tak rasa. Kita kan? Okey, bergerak dari stasiun tempat Saja nak join ke tempat yang lain, terutamanya pada jarak yang jauh dan di kawasan yang belum pernah kita lalui. Menggunakan tanda-tanda alam seperti matahari, bintang, bentuk bumi, bulan dan angin untuk menentukan yang ni tadi, menentukan kedudukan, arah dan laluan mereka, atau bearing mereka. Mereka akan menggunakan tanda-tanda alam. Sama dia ambil peta-peta ni dulu. kedai. Abang nampak tak? Beli ni. Mana pis? Okey. Okey. Nampak okey. Sekarang ni saya sekarang ni saya sebut Sekarang ni saya nak juga saya nak kamu pula sebut dengan saya. Tulis dekat tempat masing-masing tu. Okey, yang keseterusnya. Rasa tak pasti tentang arah. Bawa alat navigasi dan peralatan lain secukupnya. Bawa alat navigasi dan peralatan lain. Navigasi! Panji nampak ya tak pegang. Itu. Baik ni. Last way. Second. Barang tu lah. Okey. Dah ada badi ke belum ada badi ni? Belum. Okey, cuba cari badi masing-masing. Ada tak? Mana? Okey, bawa dulu Razi dengan Mi, bawa dulu. Razi dengan Mi. Okey. Okey, Razi dengan Mi dulu. Rescue. Boleh skip video ni? Boleh. Bagi tahu sikit kenapa kena balik. Kena balik sebab allergic. Tadi kenapa allergic mula-mula tadi? Kena sengat. Okey. Tak serangga. Okey. Kena naik allergic betul badan. So kena patah balik lah. Jadi kami sebagai penganjur jurulatih mengambil keputusan kita tak nak merisikokan peserta dan juga program. Jadi sebagai mengambil langkah berjaga-jaga, kita akan tarik keluar peserta kita diiringi oleh 2 jurulatih. Dan insya-Allah mungkin kita akan terus bawa ke klinik lah. Okey. Dan saya harap tim ni akan teruskan dan selamat jumpa nanti. Sebagai mana? Baik. Boleh boleh Apa tadi? Ingat tak jalan. Muka nak sama dah. Mula-mula ni starting ni. Kalau salah dia akan turun ke matang lain tau. Jembah. Dia buat video sikit. Biar je seorang Kantah tu. Gata-gata. Okey. Gata-gata. Tolong bawa balik. Berapa orang kat squad? 8. Teruskan Jangan give up. Yang ni segmen tak boleh buat apa sebab keselamatan. Tak apa. Jangan risiko. Lain kali. Okey. Tutup pintu dekat kotak. Okey. Jangan balik tunggu pula. Ada kunci. Tiba-tiba dia start kereta balik terus. Okey, kita rehat dulu 5 minit sekarang kita ni. Tukar orang pula. Tukar orang. Dengan kopi. Siapa ambil depan ni? Kita ada titik kedua. Last sikit dengan Encik. Tu dia. Sekejap. Ada lipan. Dekat buku. Ada lipan dekat buku. Okey ya. Belum terbakar matang di sini. Saya
kes anak ya, anak Sama, saya berkis anak. Sama. anak masa tu 5 tahun, anak dekat 5 tahun. Ni adalah pinang hutan, dia beracun. Jangan nak makan-makan benda ni. Alright. Video sampai dah. Gambar muka tuan tak ada pun tu. Ada dekat sini. Oh, dia nampak. Dia ke sana tu, dia bagus sendiri, mata patah balik. Tapi dia sungai ni bengkok, kan sungai ni bengkok. Tongkat Ali. Oh, tak ada. Ambil video ke? Boleh? Ha, ni ambil video. Ni ah. Bukunya. Bismillah. Dia pahit tapi tak pahit sangat lah. Ada yang lebih pahit tapi tak ada juga. Ini dia Kopi. Hah? Minum kopi. Oh, tak minum kopi. Okay. Alright. Boleh tuan? Oh, baik. Okay Okay cik. okey. Terbaik. Ada seorang lagi cik Lalat. Depan. Okey. Tak. Thank you. Tu, kamera sikit. Tengok kamera sikit tu sebelum crawl. Okay, boleh je. Dia nak crawl lebih dalam 20 meter tu crawl. Okay je. Boleh. Tik makan. Yalah, akhirnya sampai juga. Wah, Siri keempat. berjaya. Sampai juga. Akhirnya. Jaya. Gagah. Cik, terima kasih cik. Tolong saya, assist saya ke atas. Habis last man. Baik. Sebaik tak hujan cik. Sebaik tak hujan Okey ya. Untuk siang sudah okey, malam dah okey kita punya ni. Cumanya pada waktu malam ni kita tak adalah ni navigasi baca peta sangat, betul tak? Kita hanya banyak baca kompas dan kita banyak tadi tu banyak halangan. Wah. Itu pun kira navigasi juga kan macam navigasi siri 4. Mission success. Okey, itu yang sama sekali. Itu yang kedua mungkin tempat tu rendah. Tempuh di sana. Yang pertama sekali, yang perlukan yang pertama sekali kita ni saya akan ambil bearing 360 degree dalam hutan ni. Tak kisah, mungkin 180 degree ini. Okey, 80 Mekah. Ini kita mula-mula you begini ke sungai ataupun dari sini terus baca dari tu. Kamu. Tapi jangan sampai naik. Dapat tanya daripada Sedekah Ribut kepada tuan yang jadi ketua semangat berjaya menamatkan program asas baca peta dan navigasi darat siri 4. Aku juga bersyukur sebab apa program ni berjalan lancar dan selamat. Cuaca menyebelahi kita dan tak ada apa kecederaan serius.
tim 3500 mengambil video untuk mohon maaf lah kalau sebarang apa ni. Navigasi 4.0 Instagram.